Bluey ialah salah satu rancangan animasi yang paling teliti dihasilkan. Tetapi, walaupun animator terbaik pun, ada hari yang kurang baik. Dan jika anda perlahankan dan lihat dengan teliti, terdapat kesilapan tersembunyi dalam hampir setiap episod. Hari ini, kita akan melihat kesilapan paling menarik yang kami temui. Dalam episod The Sign, apabila semua orang melompat untuk gambar perkahwinan, kami perasan satu kesilapan yang muncul sekejap sahaja. Jika anda jeda pada saat yang tepat, anda boleh lihat mulut Frisky hilang. Tetapi ia hanya berlaku untuk sekelip mata sahaja. Dan juga, apabila Frisky berjalan di lorong, lihat pada Chili. Garis luar wajah Chili melangkaui hidungnya apabila dia memalingkan kepala ke tepi. Dalam episod Sleepover, apabila Muffin memandu kereta, pintunya betul-betul hilang untuk seketika. Di sini, jika anda jeda pada saat yang tepat, anda boleh lihat pintu kereta itu hilang. Tetapi, ia berlaku begitu pantas sehingga tiada siapa perasan pada kelajuan biasa. Anda perlu perlahankan video untuk melihatnya. Dan dalam episod Bob Bilby, tepat di permulaan, apabila Bandit pergi ke tadika untuk menjemput Bingo, Missy dan anak anjing kecil ini membuka pintu untuknya. Tetapi kesilapannya ialah, dalam babak seterusnya, kita dapat lihat kedua-dua Missy dan anak anjing itu duduk bersama kanak-kanak lain. Macam mana mereka boleh berada di dua tempat berbeza pada masa yang sama? Dan kenapa anak anjing ini kelihatan sama seperti Bingo, tapi warna berbeza? Dalam episod Horsey Ride, apabila Bluey membuka pintu sedikit, kita dapat lihat Muffin sedang berdiri di luar tanpa kasut. Tetapi, apabila dia masuk, dia memakai slipper. Dalam episod Pavlova, apabila kita melihat ke dalam peti sejuk, kita dapat lihat ada pai dan beberapa kacang hijau di sebelahnya. Bandit mengambil beberapa kacang hijau itu dan menghidangkannya kepada gadis-gadis itu. Mudah saja. Tetapi apabila Bluey membuka peti sejuk sekali lagi, kacang hijau itu kembali kepada jumlah yang sama seperti sebelumnya. Bandit jelas telah mengambil sebahagiannya. Kita nampak dia melakukannya. Tetapi, mangkuk itu kelihatan langsung tidak terusik. Dalam episod kerja, jika anda melihat pada pintu, anda boleh nampak satu bayang kecil. Ini sepatutnya bayang Bandit, tetapi ia muncul sebelum dia masuk ke dalam bilik. Nampaknya, bayang Bandit lebih laju daripada dia. Dan dalam babak ini, lihat pasu bunga di belakang Bandit ini. Ia nampak agak sedih kan? Tetapi kesilapannya ialah, apabila kita melihat pasu bunga yang sama sebelum ini, ia kelihatan ceria. Dan dalam bingkai ini, lengan Bingo sedikit retak. Dan di sini, kita boleh lihat Bingo menjilat tiup dan ia basah sepenuhnya dengan air liur. Tetapi hanya beberapa saat kemudian, Bandit masuk. Dan sekarang, lihat pada tiup itu. Ia kering sepenuhnya. Dan dalam babak ini, apabila Bluey melompat ke atas kerusi, tangannya menembusi pemegang kerusi itu. Dalam episod Stories, kanak-kanak sedang membuat arca daripada lilin lebah. Dan jika anda lihat apa yang sedang dibuat oleh Bluey, dia sedang membuat seekor ikan paus. Dia dengan teliti memberikan sirip pada arca itu dan anda boleh lihat dengan jelas sirip itu berada di sisi ikan paus tersebut. Tetapi kemudian, Winton mengejutkannya dengan jenaka hingus. Kamera mengezoom keluar dan sirip itu hilang sepenuhnya. Ikan paus itu berada di situ tanpa sirip seolah-olah ia tidak pernah ada sirip. Dan apabila kamera mengezoom semula, sirip itu masih tiada. Bluey meletakkannya di situ dengan tangannya sendiri. Dan para animator diam-diam menghilangkannya antara babak. Dan itu belum semuanya dalam episod ini. Dalam satu babak, tiada apa-apa di sebelah arca lembu Indi. Tetapi apabila sudut kamera berubah, tiba-tiba terdapat kepingan lilin lebah betul-betul di sebelahnya yang sebelum ini tiada. Dua kesilapan dalam episod yang sama. Kedua-duanya melibatkan benda yang muncul dan hilang tanpa penjelasan. Sekarang, mari kita teruskan ke episod Creek. Lihat kening Bingo di sini. Satu berada di bawah mata dan satu lagi berada di atas mata. Dan lihat pepatung ini. Reka bentuknya salah. Kerana dalam kehidupan sebenar, pepatung mempunyai 4 sayap, bukan 2. Ini satu kesilapan kecil tetapi sangat lucu dalam episod Bumpy dan Serigala Tua Bijaksana Wolfhound. Dalam adegan ini, hidung Socks sekejap menembusi muka Bluey. Dan di sini, telinga Socks masuk ke bawah mulut Bluey dan lengan Bandit sedikit bertinggih dengan Stripe. 3 ralat pertindihan yang berasingan dalam apa yang terasa seperti adegan yang sama. Dalam episod Grannies, kami jumpa satu yang kelakar. Dalam satu adegan, ada 6 tin kacang di atas lantai. Bingo tergelincir dan jatuh. Dan dalam babak seterusnya, ada 8 tin, termasuk yang dipegang oleh Chili. 2 tin kacang muncul entah dari mana antara babak dan tiada siapa yang perasan. Dan dalam adegan ini, apabila Bluey memegang tuala dengan kedua-dua tangan dan kemudian menghulurkan satu tangan, tuala itu kekal terapung di tengah udara. Ia tidak melekat pada apa-apa. Ia hanya terapung di situ. Sekarang mari kita lihat beberapa kesilapan dalam episod Butterflies. Apabila Bandit membawa bakul Dobby, hujung jarinya sekejap terpisah dari tangannya. Dan di sini, jika anda lihat di belakang Bluey, anda boleh nampak 2 jubin laluan menuju ke batas bunga. Tetapi kesilapannya ialah beberapa saat sebelum itu, 2 jubin tersebut tiada di situ. Hanya rumput kosong saja. Dan lihat juga pada tangga di sini. Seperti yang kita lihat, hanya ada 3 anak tangga. Tetapi, apabila kita lihat dari sisi, ada 4 anak tangga. Beralih ke episod Market, lihat Bandit di sini. Dia mencelup sudu ke dalam mangkuk bijirin, tetapi sudu itu keluar kosong. Tetapi, dalam babak seterusnya, sudu itu penuh dengan bijirin. Dan dalam babak ini, apabila Cornelius menyerahkan wang $5 kepada Winton, wang itu terbalik. Tetapi, apabila babak mengezoom ke arah wang $5 itu, ia berada dalam kedudukan yang betul. Dalam episod Hospital, Bluey berpura-pura menjadi doktor dan Bandit adalah pesakitnya.
Pada satu ketika, Bluey menanggalkan balutan bandit dan melemparkannya terus ke atas permaidani. Tetapi, hanya beberapa babak kemudian, balutan itu hilang begitu sahaja. Tiada siapa yang mengambilnya. Ia terus lenyap. Sekarang, ini satu kesilapan daripada episod yang sepatutnya benar-benar menepati namanya. Dalam episod Perfect, ada gambar Bluey tergantung di dinding. Ia jelas kelihatan dalam satu babak. Tetapi apabila sudut kamera berubah, gambar itu hilang. Tiada siapa yang menurunkannya. Ia tiba-tiba tidak wujud antara babak. Dan dalam episod Mount Mom and Dad, kami nampak dua kesilapan yang muncul sekejap. Apabila Chili membuka pintu, tangannya kosong sepenuhnya. Tetapi dalam babak seterusnya, tiba-tiba ada beg muncul di tangannya entah dari mana. Dan kemudian, dalam episod yang sama, apabila Bingo memegang teropong, anda boleh nampak dengan jelas jari-jarinya menggenggam teropong itu. Tetapi jika anda lihat di mana lengannya sepatutnya berada, ia langsung tidak ada. Hanya jari-jari yang terapung tanpa apa-apa yang menyambungkannya. Episod Ragdoll memang penuh dengan kesilapan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, lihat pada sofa. Hanya ada satu bantal di atasnya. Tetapi, beberapa saat sebelum itu, jelas ada sebuah buku juga di situ. Dan kemudian, beberapa saat selepas itu, apabila bilik ditunjukkan dari sudut yang berbeza, buku itu kembali. Tetapi kini, ada lukisan pada kulit bukunya yang sebelum ini tidak ada. Buku itu hilang, muncul semula dan berubah rupa di antara itu. Kemudian ada pula rak. Dalam satu babak, ia dipenuhi dengan pelbagai barang, buku, hiasan dan objek-objek lain. Tetapi apabila kamera menunjukkan rak itu dari sudut yang berbeza, semua barang di atasnya telah hilang sepenuhnya. Dan bukan hanya kandungannya yang berubah. Sebelum ini, hanya ada satu rak di bahagian tengah. Sekarang, ada dua. Seluruh unit rak itu telah berubah sendiri antara sudut kamera. Dan kesilapan terbaik dalam episod ini berlaku apabila bandit berguling turun dari tangga. Jika anda perhatikan bingkai gambar yang tergantung di dinding ketika bandit berguling melaluinya, anda akan nampak bingkai yang sama berulang kali muncul. Kriket adalah salah satu episod terbaik dalam keseluruhan rancangan ini. Tetapi ada sesuatu yang sangat pelik berlaku di dalamnya. Dalam babak di mana ibu Jack datang untuk menjemput mereka dari sekolah, Jack berlari ke arahnya dan cuba memeluknya. Tetapi jika anda perhatikan betul-betul, dia sebenarnya tidak memeluk sesiapa pun. Tangannya melingkar di sekeliling ruang kosong. Ibu Jack berdiri betul-betul di situ. Tetapi pelukan itu hanya mengenai udara kosong. Dalam episod Footbat, kami ternampak satu kesilapan yang muncul sekejap tetapi sangat memuaskan. Dalam babak di mana bandit sedang tidur di lantai ruang tamu, Chili duduk di sebelahnya, membalut kayu hoki dengan pita kuning. Dan anda boleh lihat dengan jelas, dia sudah beberapa kali membalutnya. Pita itu memang jelas kelihatan di situ. Tetapi sebaik sahaja Bluey masuk ke dalam babak itu, pita tersebut hilang sepenuhnya. Sekejap tadi pita itu ada, tiba-tiba sahaja ia langsung tiada. Ini adalah satu kesilapan kesinambungan yang kecil tetapi sangat ketara, melibatkan arnab mainan kesayangan Bingo, Floppy. Jika anda lihat Floppy dalam episod Chicken Rat, dia berwarna putih dengan telinga berjalur merah jambu. Satu rupa yang sangat spesifik dan mudah dikenali. Tetapi kemudian, dalam Sleepy Time, Floppy kelihatan sangat berbeza. Dia berwarna ungu sepenuhnya dari kepala hingga ke kaki. Ia adalah mainan yang sama, watak yang sama, tetapi reka bentuknya berbeza sepenuhnya bergantung pada episod mana yang anda tonton. Dalam episod 3Ds, Chili mengupah Chippy dan Sparky untuk membina kolam ikan di halaman belakang. Apabila mereka mula menggali, jika anda lihat di latar belakang, anda boleh nampak dengan jelas sebuah pokok dan sebuah rumah di sebelah kanannya dengan satu ruang yang ketara di antara kedua-duanya. Tetapi pada penghujung episod, apabila kolam itu siap, pokok dan rumah yang sama itu kini jauh lebih rapat antara satu sama lain. Jarak di antara mereka berkurang dengan ketara antara permulaan dan penghujung episod yang sama. Dan ini satu lagi yang menarik dari episod Zoo. Bluey membina sebuah zoo di halaman belakang. Dan pada penghujung episod, Bingo berada di biliknya, kelihatan sedih kerana gorila biru besar itu telah terpisah daripadanya. Jika anda zoom masuk di hujung katil Bingo pada ketika itu, anda boleh nampak dengan jelas huruf B kecil terukir di atasnya. Yang masuk akal kerana itu adalah katil Bingo. Tetapi kemudian, beberapa saat selepas itu, apabila Chili masuk untuk menenangkannya, huruf B kecil yang sama itu telah berubah menjadi huruf B besar. Huruf di atas katil itu benar-benar berubah antara babak. Jadi itulah beberapa kesilapan animasi yang kami temui dalam Bluey. Jika anda perasan sebarang kesilapan yang kami terlepas, kongsikan di ruangan komen. Seperti biasa, kita jumpa lagi dalam video seterusnya.